Tes. Assalamualaikum. Siapa kat sini peminat Izdan? Angkat tangan. Kau tahu tak, Izdan ni team legend, kau tahu tak? Tapi pada hari ni aku nak design pula baju Izdan. Yang mana sebenarnya bagi yang mereka yang tak tahu ni, kumpulan Izdan ni adalah kumpulan tim nasyid daripada Johor, SMKA Mahat Muar Johor. Jadi sebelum aku nak tampilkan satu design khas kepada Izdan, aku nak cerita sikit apa ciri-ciri yang bakal aku nak bawa dalam design Izdan kali ni. Untuk Izdan, aku nak tampilkan satu design yang ada ciri-ciri khas batik yang menggabungkan elemen warna putih, biru dan juga warna gold. Dan yang paling penting, design kali ni nak ada konsepkan abstrak batik dan juga simetri. Nak tahu design macam mana? Jom kita tengok sekarang. Okey, macam biasa, mula-mula setiap kali kita nak buat baju, memang kita kena start dengan template khas untuk buat baju ni. Base warna utama adalah warna biru. Di atas biru ni saya masukkan sedikit elemen batik dengan opacity yang rendah. Saya buat satu shape khas di bahu. Seterusnya ke bahagian tepi baju. Kat bahagian ni saya masukkan satu corak khas dengan susunan yang hampir sama, cuma warna dia sedikit berbeza. Di atas tu saya tambahkan corak batik yang saya pilih, batik jenis abstrak tetapi berkonsepkan flora. Okey, bila sebelah dah siap, saya duplicate design yang sama kat sebelah satu lagi supaya kiri dan kanan nampak seimbang. Untuk bahagian belakang pula, konsep dia sama saja. Saya still duplicate yang sama. Susunan masih konsisten dengan bahagian depan. Bezanya dekat bahagian belakang saya letakkan tulisan SMKA Mahat Muar, manakala kat bahagian depan kita letak logo Izdan. Okey, bahagian lengan pula kita guna konsep yang sama. Kita masukkan corak batik yang tadi dan sesuaikan dengan warna biru, putih dan juga corak batik supaya keseluruhan design nampak seragam dari depan sampai ke lengan. Bila semua design dah siap, barulah kita masukkan ke fasa akhir, iaitu mockup. Mockup ni penting untuk kita tunjukkan rupa baju dalam bentuk 3D supaya senang nampak hasil sebenar bila pakai. Kita masukkan pula bahagian belakang. Bila semuanya dah masuk, barulah kita boleh nampak hasil keseluruhan design. Dan inilah hasil akhir baju yang siap sepenuhnya. Macam guys, design tadi cun tak? Okey guys, lepas ni apa pula design yang korang nak cikgu buat? Boleh komen kat bawah dan kita tengok apa next video lepas ni. Boleh?